Okay, Assalamualaikum. So tadi kita dah tengok macam mana aku pasang sorang-sorang lah kemah ni. Kemah ni baru dapat malam tadi. So pagi ni aku terus try pasang lah sorang-sorang. Pandukan video-video yang ada di YouTube. So aku decide pagi ni untuk buat sorang-sorang lah. Tengok. Nanti kita check balik berapa lama masa yang kita ambil kalau untuk pasang sorang-sorang. So untuk review yang kemah ni secara overall sangat berpuas hati lah dengan dia punya kualiti. Cuma tadi aku ada tunjuk lah dekat video masa aku baru buka daripada packing tu, nampak yang tali untuk pole yang tengah-tengah tu terputus lah. Jadi ada dua batang tali yang kat tulang tengah ni, dekat dia punya dom ni. Satu tu dah terputus. So yang ni tengoklah macam mana nanti aku nak buat. Memang aku dapat tu dah putus lah. Tak apalah, nanti aku just feedback pada seller je lah. Tapi other than that, okey lah, kualiti dia okey. Dia punya batang dia ni pun nampak buat daripada fiber dia punya tulang ni. So dia agak fleksibel sikit dan lembut tapi kuat. Kalau macam yang sebelum ni, yang Vidalido tu dia aluminium. Jadi aluminium ni takut terbengkok je. Terbengkok dia tak kembali ke bentuk asalan. Tapi yang ni dia ada flexibility lah nampaknya. Okey, tadi masa pasang tadi korang tengok sendirilah, memang sebenarnya agak susah juga kalau pasang seorang-seorang. Tapi boleh. Lagipun aku first time lah, tak apa, nanti dah tahu macam mana cara dia. Yang tadi pun ada susah sikit sebab salah pasang. Dia sebenarnya yang tulang ni dia akan ambil ujung dekat tiang ni, ujung belah sini berjumpa dengan ujung sebelah sana, tiang belah sana. Dan yang kawan dia ni sebelah ni, yang belah sini pun ambil yang ujung, dia cross pergi ke sebelah sini, yang hujung belah sana. Tadi mula-mula aku salah masuk, aku termasuk yang belah sini. Jadi dia pelik sikit. Ada hook yang tak boleh masuk. Hook ni pun sebenarnya membantu kan, bila dia cangkuk macam ni. Jadi dia walaupun kedudukan dia belum betul-betul tepat, tapi dia still ada fleksibel lah. Dia boleh slide ke kiri kanan lah, untuk memberikan ruang bentuk dom tu. Kalau dia jenis yang sebelum ni, yang jenis sarung kan, yang jenis sarung, kalau sarung macam Vidalido tu, dia sarung masuk dalam laluan dia tu. Yang tu challenging sikit. Sebab dia, kau kena pastikan dia berada dalam ruangan tu. Lepas tu kalau dia bend, dia akan jadi friction lah. Dia takkan sliding kat dalam tu. Boleh sliding tapi susah sikit. Kalau macam pattern macam ni senang. Kau dah dapatkan ujung-ujung, lepas tu kau tinggal cangkuk je. Cangkuk je dah okay, dah dapat lah shape dia tu. Okay, dalam dia ada poket ada berapa? Oh, ada dua. Sebelah sini ada satu. Sebelah sana pun ada satu lagi. So dua bucu ada poket lah. Yang ni best lah, TPU ni. So dia ada dua ni. Apa lapisan ni boleh tutup. Lepas tu bila kau buka, dia ada lapisan plastik lah. Mana hujan, angin pun tak masuk lah. Lepas tu aku beli lagi tiga ni aku beli yang biasa, bukan yang biasa, yang cover dan juga ada dia punya mosquito net. So still ada ventilation lah bila kita pasang nanti. Yang ni tak apalah, nanti pasang hari ni lah. Nanti kat campsite baru pasang. Sebab yang ni rasa dah mudah lah. Yang susah tadi masa nak naikkan. So menyesal juga lah nak naikkan seorang-seorang ni. Susah. Tapi tak apa, seronok. Tapi kalau ada ruang yang cukup luas, rasanya mudah sikit lah. Sebab ni ruangan tepi rumah ni mungkin banyak barang. Jadi nak jolokkan dia punya pole yang panjang tu, kena peruang yang besar lah. Dia boleh memanjang tegak macam tu. So lagi satu yang bestnya, dekat dalam bag dia ni pun dah siap-siap ada owner manual lah. So dia jahit sekali kat dalam bag. Instead of biasa kalau pakai kertas kan, normally akan hilang lah. Jadi yang ni
takkan hilang sebab dia sekali dengan bag, melainkan bag kau hilang. So kat sini, okay, kalau kita tengok ni, item ni okay, plan L. Berat dia apa, size pun ada 450 kali 450 cm kali 240 tinggi. Okay, ada step by step dia. Yang pertama kau kena buat apa. Okay, yang kedua, ni step dia. Bentangkan dia. Lepas tu plugkan dia punya ni, buckle ni, 4 penjuru supaya dia akan menarik bucu-bucu ni. Okay, lepas tu baru masukkan dia punya tiang-tiang pole tu. Okay, lepas tu ni cara dia macam ni lah. Hujung tiang belah sini cross pergi ke hujung tiang belah sana. Yang hujung tiang yang belah sini pula lagi satu ni cross pergi ke hujung tiang yang belah sana. So dia akan cross, tiang-tiang tu akan cross di antara satu dengan lain lah, sebelah menyebelah ni. So itu cara pasang dia lah. Kalau kau follow benda ni tak tersilap, insyaAllah senang sikit kot. Dia nak stretch dia punya bentuk dome tu. Macam tadi aku silap kat situ lah sikit. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, so kita wrap up kita punya aktiviti pagi ni. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.